Itu yang risaukan. Adik, you tahu kan? I suka lelaki yang smart, ada kelas, jaga image. Ya, still. I still boleh jaga image ni. Mungkin lepas ni, I akan jadi lagi bagus daripada sekarang. Kan? Okay, sekarang nak apa? Yes, itu. Soalan tu yang I tunggu. Ni, sekarang ni, you free kan hari ni? Free lah juga, why? Cantik, I nak ambil you pergi rumah I sekarang. Aduh, I segan lah. You tahu kan, I tak selesa kalau pergi rumah orang. Lah, apa yang segannya? Ini kan rumah bakal mak mentua you. Please. Alah, bolehlah. Please. Mama tu rindu sangat dia nak jumpa dengan you. Lagi pula, I dah janji dengan dia. Daripada last week lagi, I nak bawa you datang jumpa dengan dia. Please. Okay, ni pun I fikirkan Mama you je tau. Tapi I tak nak lama sangat, Okey, janji. Tapi, lepas je balik rumah you, kita pergi shopping. Boleh? I tak ada baju. Okey, sayang, boleh. Okay, bye-bye. Thank you, sayang. I love you. Sudah. Jaga penampilan. Kalau tak, dia lari nanti. Ya kan? Kita makan dah? Kenapa tak makan ni? Makanlah, nanti sakit nanti. Sekejap. Mana ni Dasyik ni? Hai, ni aku nak pergi ambil Zila. Dah call dia? Mestilah. Soalan apa hari ni? Mana tahu dia ada kelas hari ni. Ni, nak bawa dia pergi mana? Nak buat tang sini. Tu Mama dah rindu sangat dekat menantu dia. Ayolah, aku pun rindu juga. Lama tak jumpa. Apa nama dia? Aku lupa. Zila. Berapa kali sebut Zila. Aduh, macam ramai sangat je adik dia ni. Tu satu je adik ipar kau lepas ni, bang. Ayolah. Hati-hati. Bawa ada orang tu. Apa dia? Tak, hati-hati bawa kereta kau. Bawa laju kan. Ini tak pasal. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.